Kau ingat nak buat duit bekerja kena ada modal besar. Silap besar. Ramai orang sangka cuma kalau nak mula simpan, melabur, buat duit berkembang, kena tunggu gaji besar. Tunggu ada lebihan banyak. Sebab tu ramai sangkut. Sebab tunggu bila aku mampu. Padahal tak sedar masa terus jalan. Pakcik nak bongkar satu rahsia keras. Masalah duit bukan tunggu banyak dulu tapi disiplin dulu. Pakcik kenal budak muda umur 25. Gaji cuma 2,000 lebih. Tapi dari mula kerja, dia asing 5%, automatik masuk tabung simpanan, 5% lagi masuk pelaburan patuh syariah. 5 tahun kemudian, duit kecil tu dah jadi modal besar. Bukan sebab gaji dia meletup naik, tapi sebab dia konsisten, latih duit dia kerja. Duit kecil yang di awal, dia belajar bekerja untuk kau. Sikit plus konsisten plus masa, it was compound growth. Orang kaya bukan tunggu kaya baru belajar urus duit. Mereka mula urus, walaupun mula kecil. Duit RM5 sehari jauh lebih berguna dari RM5,000 yang langsung tak disimpan. Masalah orang biasa, bila dapat gaji lebih, lifestyle naik dulu. Simpan nanti, labur nanti. Sampai bila? Sampai duit habis. Akhirnya hidup kejar gaji bulan ke bulan. Dalam part 3 nanti, pakcik nak bongkar benda yang lebih dalam. Kenapa ramai orang susah nak break free walaupun dah tahu semua ilmu duit? Sebab mindset cepat kaya bunuh semua sistem. Ilmu kewangan kau boleh belajar. Tapi kalau mindset tamak, semua sistem pun tak boleh selamatkan kau.